Bang. 3 hari. Ya, thank you lah datang. Allah. Kena kat mana kau? Kat situ. Kat rumah sini lah. Ha. Cik. Okey. Sehat alhamdulillah. Dah makan dah? Dah. Tu, apa ni? Dia yang buat rupanya. Ni lah tongkat ni. Doktor nasihatkan kau suruh masuk simen apa masuk besi. Kau tak nak. Apa impact dia kau tak masuk besi? Dia laitik lah, kaki bengkok. Ha. Bawah lutut pecah dekat depan. Allah. Yang belakang ni kena libat dengan tali. Dia mengamuk ke apa lembunya? Yang kata maghrib, yang keluar aku keluar. Yang kau pun satu kerja nak buat kerja maghrib. Aduh, dah memang waktu biasa tu kau ni alih lembu. Habis ni kau duduk sini dengan siapa? Rumah. Rumah ya. Habis doktor ada suruh datang lagi follow up apa tak ada lah? Makan ubat ya. Oh 11? 11 ni. 6 buka. Saya tengok dah cantum kau, kalau tak cantum ni sini lagi. Habis ni kalau doktor suruh kau sign tu, tanggungjawab kau tu, ada sign lah. Memang dia Minta kau sign kan. Dia dah terangkan kan kau? dah. Kan? Tak apa, yang penting email je. Tak nak operate-operate. Kamu tak nak masuk besi dulu? Tak nak. Lagi lama ke hospital. Yelah lama kejap je. Okey lah bang, tu je lah datang bagi tongkat, bagi ni sikit. Terima kasih. Nanti ada sumbangan lagi aku bagi lagi. Baik. Kau makan ubat kau. Ikut cakap doktor. Ha? Pergila dengan tahan bisa. Yelah dah bisa. Okey bang. Kita nak ke tempat lain juga ni. Baik. Rumah ketujuh ni. Jelajah. Okey. Okey, Alright. Nanti apa beritahu. Terima kasih. Okey, baik. Okay.